Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu dah duduk majlis ilmu rasanya macam dah lama ya daripada tadi ya, tak berhenti-henti ya. Kalau saya berhenti sekarang cantik lah. Boleh ya ibu-ibu? Boleh. Sebab ibu-ibu ni tak ada keluh kesah. Kadang-kadang baru tazkirah sikit, kata orang Jawa, loh baru mula kok dah berhenti. Kok sedulur teman cakap Jawa ya. Tapi ibu-ibu tak ada. Saya orang Parit Acong. Belajar-belajar cakap Jawa ya. Gagareba, Malaycing, dia cakap Jawa. Tapi kalau cakap dia cakap itu tengok. Tak perasan, salah pun tak perasan saya. Cakap Jawa, agak-agak apa? Nopo kabare lujeng gitu. Nopo kabare waras ya. Tapi kalau cakap Bugis, agak-agak reba, Malaycing macam tu. Cantiklah. Kita umat Islam bersatu padu. Kalau 20 tahun yang lalu orang Bugis, orang Jawa, aduh, bodoh tukaran. Tapi sekarang dah tak ada. Orang Bugis pun bagus, boleh nak datang belajar dengan orang Johor. Saya anak belajar Pak Yai, orang Bugis, Pak Yainya orang Jawa, orang milih-milih. Saya tak pilih. Pasal asalnya belajar sampai Melaka, sampai dekat Kedah. Lepas tu ditegur oleh ustaz-ustaz dekat sana. Duduk mana dia? Tu ringgit, Parit Betak ringgit lah ya. Parit Betak ringgit? Tak tahulah. Parit Betak? Punten lah ya. Tapi dekat-dekat dengan Seri Melong. Parit Betak ringgit Pontian Batu Pahat. Oh, kan ada tu orang Kedah cakap, orang Melaka cakap. Kan ada tu dekat ringgit Pak Kiai Suhaili. Ada. Kena jalan jauh dulu baru jumpa yang dekat. Sedih betul. Tapi semua atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan menyalahi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janji. Jadi oleh kerana masa dah tak mengizinkan, ibu-ibu pun nak balik cepat ya, insya-Allah. Jumpa lagi di lain masa. Kalau saya berhenti sekarang nampaknya banyak yang suka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini pun kadang-kadang kita tak perasan kadang-kadang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayu min afdhalil amal, apakah dia perkara-perkara yang paling terbaik yang boleh kamu ceritakan kepada kami? Terbaik sekali. Sahabat ini orang yang suka penantian, apa ibu-ibu? Penantian satu penyiksaan. Bila nak berhenti? Terseksa kami nak balik ni. Contohlah begitu. Sahabat ini banyak buat orang tertunggu-tunggu, datang lambat, tak sampai-sampai. Saya 9.30 cakap, 9.30 lah saya terus ke sini insya-Allah ya. Jadi kata ibu-ibu pula, kata Rasulullah, kata ibu-ibu, masya-Allah saya nak dengar juga ya. Ibu-ibu boleh tazkirah, masya-Allah. Kata penceramah, kata Pak Kiai, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayu afdhalul a'mal, apakah perkara yang paling baik yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, besar sekali kelebihannya adalah idhalus surur ala qalbi mu'min, memasukkan kegembiraan dalam hati orang yang beriman. Jadi kegembiraan yang paling terbesar adalah kalau saya cepat-cepat berhenti sekarang juga. Ibu-ibu banyak yang suka kan? Cantiklah kalau ibu-ibu banyak yang suka, maknanya kita cukup sampai di sini dulu. Boleh ibu-ibu? Boleh. Kalau boleh cakap apa? Jawa? Bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu boleh. Malaysia boleh. Malaysia pun boleh. Orang Arab pun boleh. Orang duduk dekat mana-mana pun boleh. Jadi orang Bugis sudah Parit Arcon datang sini. Ibu-ibu yang dengar tazkirah saya tak ada keluh kesah. Tak apa ya. Terimalah sekadar mana yang dapat saya sampaikan. Jumpa lagi di lain waktu dan pertemuan. InsyaAllah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia kamu siapa? Kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fattaqullah mastata'tum, takutlah kamu kepada Allah sekadar mana kemampuan kamu.
Ittaqullah walau bisyakki tamratin, kata Nabi. Kamu takutlah kepada Allah walaupun dengan mensedekahkan secepis daripada buah tamar. Buah tamar, takutlah kamu kepada Allah walaupun dengan hanya mensedekahkan secebis, sebahagian tamar dibelah 4, sebelah tu je kita bagi kepada fakir miskin. Tapi tuan-tuan, takkanlah duitnya banyak mesti sedekah yang banyak lah, insyaAllah. Orang-orang Jambi kan orang-orang yang akih, sawitnya, harga sawitnya, semualah hartanya banyak, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan pun doakan orang Parit Arca, orang Parit Arca pun doakan tuan-tuan, dan seluruh umat Islam saling doa mendoakan. Boleh ibu-ibu ya? Boleh. InsyaAllah kalau tak ada lagi masalah, kita boleh berhentilah insyaAllah. Kalau gitu kita berhenti, insyaAllah. Tak ada apa-apa nak tanya, insyaAllah kita berhenti. Mudah-mudahan dapat kelima-limanya tadi. Dapat tulis ibu-ibu ya. Yang terakhirnya adalah rajin duduk majlis ilmu. Tadi kata nak berhenti, tak berhenti-berhenti pula. Berhentilah sekarang ya, insyaAllah. Minggu depan sama-sama lah, insyaAllah. Ibu pun boleh tazkirah sebenarnya. Kalau saya tak sampai, Pak Kiai tak sampai, ibu pun. Tapi kalau nak, nanti kita aturkan Pak Kiai. Tapi dalam ceritanya tadi, baru ni dapat makluman, katanya nak rehat. Orangnya nak rehat. Pak Kiai nak rehat. Bertukar pula perbincangan. Kita pun, tak apalah. Kalau minggu depan ibu-ibu datang, saya pun lapang bila-bila masa lah. Tapi kalau ibu-ibu nak cuti terus, insyaAllah boleh. Macam mana? Tak apalah. Boleh ya? Saya cuma Ahad jadi kuliah duha. Jumaat cuti. Jadi saya boleh ke sinilah agaknya. Iya ke? Nampaknya macam ada minat ya, insyaAllah. Akan datang boleh belajar lagi sama-sama. Ibu-ibu ajar saya. Boleh ya, insyaAllah. Saya ni banyak lagi yang saya tak tahu. Nanti kalau sampai ibu dah sampai depan pintu syurga, tengok dalam syurga tak ada saya, toleh-toleh belakang ya. Tengok ada tak orang Parit Arcong yang masih kat belakang. Ngawih-ngawih, lambe-lambe, ajak sama masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ibu-ibu? InsyaAllah sama-sama kita doakan. Nanti saya dekat hari Ahad ni ada tazkirah dengan jamaah Yasinan Seri Merlong dekat Dewan Serbaguna Seri Merlong, sebelah perpustakaan tu. InsyaAllah hari Ahad pukul 10 pagi. Jadi kalau ada yang berhalangan ataupun bila-bila masa, Jumaat minggu depan kalau Pak Kiai tak dapat hadir, nanti saya cuba hadirkan diri saya, insyaAllah. Saya pun pusing-pusing Johor lah, pergi Hulai, pergi Batu Pahat, pergi Parit Raja, pergi Senggarang, pergi mana Benut, ada tazkirah-tazkirah juga menyampaikan. Sekarang ini dah nyambunglah ikut Pak Yai dan sampaikan. InsyaAllah jika ada salah silap, mohon dibuat ampun dan maaf. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Baca sama-sama ya. Allahumma zakkirna min sina wa allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Doa. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah. Ya Allah, perhimpunan kami pada hari ini rahmati, berkati, ampunkan dosa, wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami selepas ini perpisahan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perpisahan yang maksum, terpelihara daripada dosa-dosanya oleh Allah. Walau duduk 2-3 orang berbual ngobrol yang apik-apik ya, ojo apik orang apik ya, sing elek ya, ngumpat orang ojo ya, insya-Allah. Jadi tutuplah dengan doa, Allahumma ahyina bihayatil ulama'il amilina rasyidin. Ya Allah, hidupkanlah kami orang yang belajar, orang yang mengamalkan ilmu dan dapat hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan belajarnya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ojo kerana ganjaran, dan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah jadi hamba kepada Allah, beribadah ikhlas semata-mata kerana
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.